Okay, bus ni dah lembut, nampak bus pun dah pecah-pecah lah macam ni. So bila bus pecah, bye-bye guys. Alright. Hari ni kita ada sebiji kereta Navara D40. Okay. Apa jadi kat kereta ni? Baik, owner datang, dia komplain masa jalan tak rata, dia ada bunyi macam cengkerik kat kereta dia. Pelik tak bunyi? Baik. So nak tahu bunyi tu dari mana? Jom. Okay, baik. Bunyi tu sebenarnya daripada benda ni. Okay, benda ni, ini ialah dia punya upper arm. Okay, apa jadi kat upper arm dia ni? Boost upper arm dia ni dah lembut tau. Okay, boost ni dah lembut, nampak boost pun dah pecah-pecah lah macam ni. So bila boost pecah, bila dia jalan tak rata apa semua, benda ni akan bergerak macam ni tau. Okay, so dia akan hasilkan bunyi kat sini. Right, so kita nak settlekan masalah ni macam mana? Kita suggest pada owner untuk ganti seketul arm yang baru. Okay, ini upper arm, ganti seketul upper arm yang baru. Baik, so selepas dah tukar, selesailah masalah. Baik, bagi korang yang nak check suspension, nak check bunyi, nak check aircon, boleh datang cari kami di Fizi Motorsport Samping Tamun Ipoh. Sebelum tu, untuk raya kami ada buat promotion untuk tukar minyak hitam. Baik, so siapa nak dapatkan harga promotion, boleh datang ke bengkel kami. Right, bye-bye.